untuk kita buat roti focaccia. Tak tahulah. Dia panggil macam roti keras-keras gitu dah. Tapi dia ada topping. Ada yang versi manis, ada yang versi masin. Kak Noh guna sekarang versi masin. Okey, Kak Noh ada setengah cawan tepung gandum. Okey, seelok-eloknya tepung roti ya, dia lebih cantik. Okey, Kak Noh ada loaf daging Kak Noh. Hari tu Kak Noh ada buatkan resepinya. Kawan-kawan boleh tengok kalau kawan nak. Topping apa pun terserah pada kawan-kawan. Okey, Kak Noh ada 5 ketul shiitake mushroom ataupun cendawan shiitake yang telah Kak Noh potong dadu. Minyak masak dalam setengah cawan macam ni. Dan Kak Noh letak herb sikit lah, mixed herb. Okey, dalam ni 1 cawan air suam, 1 sudu besar yeast, 2 sudu besar gula, sedikit minyak dalam 2 sudu Kak Noh letak macam tu. Ni dia dah kembang. Okey, nanti kita akan letak sedikit garam. Okey, sekarang ni kita nak masukkan ni, dah kembang kan? Masukkan roti tepung. Ini tak payah diuli, dia ada proses tak perlu diuli. Okey. Sekarang kita letak garam. Okey. Dia memang ada versi masin-masin gitu ya. Sebab ini Kak Noh pilih yang versi masin. Okey, sekarang Kak Noh guna senduk saja. Okey. Kacau. Kalau terlebih sangat, kawan-kawan tambah tepung sikit ya. Kak Noh rasa Kak Noh punya dia terlebih sangat ni. Tambah sikit lagi tepung. Dia adunan dia memang agak cair macam ni, tapi tak adalah cair sangat ya. Yang boleh diuli lah. Maknanya Kak Noh tambah sedikit lagi tepung. Okey, ni kita letak dalam 3 sudu lah macam tu. Okey. Sebab dia kena kenyal sedikit. Tak payah uli ya kawan-kawan. Tak payah uli. Okey, nampak ni? Dah. Dia macam ni saja. Okey. Ini kita akan perap selama 15 minit. Dia ada proses 4 kali. 3 kali boleh, tapi 4 kali lebih cantik. Setiap 15 minit kita akan kaup lapik kita punya adunan ni. 15 minit sebanyak 3 kali. Lepas tu 1 jam 15 minit 1 kali. Macam tu. Nanti Kak Noh susun satu-satu ya. Nanti kawan-kawan tengok. Okey. Kak Noh masukkan dalam bekas macam ni. Kita tunggu dia setengah jam untuk dia kembang. Sekarang ni Kak Noh nak gaul ni, cendawan ni, topping kita dengan daging log kita ni. Okey. Supaya dia jadi topping lah. Kejap ya. Ya, Kak Noh gaul ni supaya kita ni biar dia merata. Daging ni kita pecah-pecahkan sikit. Kak Noh dah tak letak perasa sebab log daging ni dia dah ada. Untuk log daging ni kawan-kawan boleh cari dekat Kak Noh punya video channel ada. Okey, kalau nak cuba topping yang inilah. Kalau topping lain pun boleh, kawan-kawan nak letak cheese. Letaklah topping apa-apa kawan-kawan suka. Okey, ni Kak Noh letak sedikit minyak ya. Roti ni memang akan banyak guna minyak. Nanti dia bila dah ngam nanti dia elok lah. Okey, ni dah siap. Kita biarkan dulu sementara kita tunggu roti ni 15 minit sebanyak 4 kali. Okey? Kawan-kawan, setelah 15 minit kita buka setengah 15 minit, setengah jam. Okey, kita basahkan tangan kita ni. Kita hanya buat macam ni je. Kita buat 4 segi ya. Kita kaut atas bawah. Okey. Kita kaut aja. Kita kaut macam ni. Kaut. 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 Dah. Okey. Kita tunggu lagi 15 minit. Kita buat lagi. Okey. Kita buat lagi kali yang kedua nanti. Okey, kita tutup. Kita biarkan. Kita tunggu lagi 15 minit. Okey, ini kali yang kedua kawan-kawan. Okey, kita basahkan tangan kita. Kaut. Dia dah tadi kan dia lembik, sekarang dia dah okey, tambah okey ya. Okey. Okey. Kita buat ni.
Tak payah uli. Dia tak payah uli. Kita buat 4 penjuru kan. 1, 2, 3, 4. Okey, dah. Dah macam ni. Kita simpan lagi. Kita ada 2 sesi lagi. Yang 15 minit ada 1 sesi lagi. 1 jam 15 minit ada 1 sesi. Okey, kita ada 4. Okey. Kita tunggu lagi. Memang leceh tapi dia akan pergi kawan-kawan tengok nanti hasil dia. Dia akan sangat cantik. Okey, kita tunggu lagi 15 minit. Okey kawan-kawan. Ini kali yang ketiga. Okey. Dia makin gebu. Okey. Kita buat. Ni last untuk yang 15 minit ya. Okey. Okey. Sekarang kali ketiga dah selesai. Sekarang kita akan perap selama 1 jam 15 minit. Okey. Kita biarkan dulu. Itu last. Selepas kita tu, kita akan bakar. Okey. Kita biar dulu 1 jam 15 minit. Untuk kali yang terakhir ya. Okey kawan-kawan. Setelah 1 jam. Dia jadi gini ya. Sebenarnya Kak Nur punya ni, dia lebih, tahu. Tak, kurang kenyal sikit. Betul lebih. Adunan dia terlalu lembut sebenarnya. Tapi tak apa kawan-kawan. Okey. Dia dah mula. Okey. Ni talam dia Kak Nur buat yang lebar supaya Kak Nur nak dia nipis. Okey, kita tuang minyak. Memang kalau buat roti ni dia minyak banyak kawan-kawan. Focaccia. Okey, kita tu keluarkan ni. Kak Nur nak buat dia. Dia sepatutnya gelembung-gelembung kawan-kawan. Ni tak nampak gelembung. Dia kena gelembung-gelembung sebenarnya. Kita tak pandai sangat kan. Okey. Dia lagi gelembung, lagi cantik tau. Okey. Kak Nur letaklah Kak Nur punya ni. Dia bukan macam apa pizza. Dia tak macam pizza. Dia gelembung lagi cantik. Dia kalau gelembung, dia roti dia lagi cantik. Sebab Kak Nur punya ni, dia kurang gelembung. Ni bukan pizza ya kawan-kawan. Kita masukkan kita punya ni. Masukkan dalam roti macam tu. Okey. Kita masukkan. Ni, herba campur ni kita tuang sikit. Ini kawan-kawan terus bakar boleh ataupun kawan-kawan biarkan dalam 15 minit macam tu untuk dia kembang lagi. Okey, Kak Nur biarkan sekejap lah. Kita tuang minyak dekat atas. Kalau boleh pakai minyak zaitun lagi bagus. Okey kawan-kawan, kita biarkan dulu ni dia kembang sikit ya. Okey kawan-kawan, ni dah nampak cantik ya, lembut. Okey, kita nak bakar ni pada suhu 280 macam tu. Sebab ini roti kan. Jadi kita bakar selama 45 minit. Ikut oven masing-masing ya. Ini Kak Nur ginilah, harap-harap cantik lah Kak Nur punya roti focaccia ni. Okey, jom kita bakar dan kita tunggu hasilnya. Okey kawan-kawan, alhamdulillah ni dah siap. Focaccia, roti focaccia. Tapi Kak Nur punya ni, Kak Nur buat nipis jadi dia agak garing gitulah. Tapi kawan-kawan boleh cuba, kawan-kawan boleh buat. Dia macam pizza tapi bukan pizza ya. Okay, Kak Nur keluarkan dulu. Seeloknya kawan-kawan lapik dengan kertas minyak supaya dia senang nak keluar. Tadi Kak Nur pun jenuh nak mengeluarkannya. Okay, harap-harap nanti dia boleh keluar lah. Okay, kita keluarkan dulu. Okay kawan-kawan. Kawan-kawan dengar ni.
Dia memang rangup ya. Dia roti dia begini. Nampak tak? Dia berongga-rongga gitu. Tapi disebabkan Kak Noh buat nipis, jadi rongga dia tak nampak. Ni dia roti focaccia Kak Noh. Kita buatlah roti-roti yang agak pelik sikit. Kau boleh makan. Kak Noh letak gini sajalah. Okey. Kejap ya kawan-kawan. Comot sangat lah. Okey kawan-kawan. Ini dia roti focaccia cara Kak Noh lah. Dia sepatutnya dia lebih berongga lagi tahu. Kalau kawan-kawan buat tebal sikit. Jadi ini Kak Noh kan nipiskan dia supaya Kak Noh nak lebihkan dia garing. Tapi ini roti ni makan dengan teh panas, kopi panas, sangat-sangat sesuai. Kalau Kak Noh nak apa? Kalau kawan-kawan nak buat versi manis, letak tabur je gula, letak cinnamon sikit boleh. Ini Kak Noh buat versi masin. Jadi Kak Noh lebih sukalah. Kawan-kawan boleh cuba, resipi senang dan mudah. Roti focaccia kita ala Kak Noh je lah. Mana yang boleh. Resipi senang dan mudah. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.